Hai guys, hari ni kita ada sebiji Saga BBT nak buat pemasangan Android player sekali 360. Alright, yang ni pemasangan sedang bermula. So, jom kita tengok apabila dah siap pasang, geng. Jom. Okay geng, jom kita masuk. So, inilah rupa dia, dah siap pasang. Cantik kemas macam kat tempat asal, macam radio original casing dia. So, kita puas hati lah. Jom kita start engine. So, bila kita start engine, dia akan terus pergi ke 360. So, kita akan ada 360 view macam ni. Sempoi tak? Memang puas hati. So, gambar cantik, kamera HD 1080. Kita boleh tengok map. Dekat sebelah kiri ada map. So, boleh view jarak kita macam mana semua. So, cun lah kan. Korang apa lagi kalau nak datang buat pemasangan, boleh datang kat Takan Nilai lah. Nilai 3 harga 1795 sahaja. Alright. So yang ini steering control pun semua berfungsi macam biasa. Tak ada isu sebab soket semua plug and play. So player ni 4GB RAM 64 dengan spek T527. Alright. So Apple CarPlay pun ada function. Untuk yang mencari Android Player 360, boleh contact saya, Iskandar. Okey, ciao.